kita boleh belajar dalam kehidupan kita. Kalau kita nak kejayaan yang berkat, kita kena ingat, berjaya belum tentu berkat. Ada orang rumah besar, kereta mewah, kerja hebat, tapi hidupnya sengsara, dalamnya kosong, kan? Sebab apa? Sebab kita nak bukan hanya berjaya, tapi kita nak berjaya yang berkat. Jadi Nabi Yusuf telah tunjukkan kepada kita bahawa Nabi Yusuf ini dia dapat kecapi kejayaan sebagai seorang pemimpin, kan? Ada status dan pengaruh yang kuat. Sebab apa? Sebab dia ini ada satu karakter memuliakan mak dan ayah. Bayangkan, mak ayah ni dah lama tak jumpa tau. Dan siapa Yusuf ni? Alaihissalam ni, dia adalah pemimpin besar yang boleh buat keputusan besar dalam kerajaan Mesir, tapi tidak sombong dengan mak dan ayah. Kadang-kadang kita ni kan, pesanan untuk saya juga, bila kita ni mungkin kereta dah pakai mewah sikit, kita mungkin gaji dah tinggi sikit, mungkin mak ayah kita belajar tak tinggi. Bila kita ni ada pengaruh yang besar, follower kat TikTok, Instagram lagi banyak daripada mak ayah kita, contoh kan. Oh, dia punya belagak bukan main lagi. Cakap tu dah tinggi dah dekat mak ayah. Sebab apa? Mak, ayah, saya yang bagi duit kat mak ayah setiap bulan tau. Oh, dia punya belagak macam tu. Dan berlaku tak benda tu? Berlaku. Dulunya mungkin kau tak ada duit, dulunya kau kerja pun biasa-biasa, kau pun tak adalah nak tinggikan suara. Tiba-tiba bila kau ni dapat rezeki lebih, tiba-tiba kau dah berlagak dengan mak ayah. Kadang-kadang kita tak perasan yang rezeki kita yang kita dapat hari ni adalah disebabkan oleh doa siapa? Doa mak dan ayah kita. Sebab itulah tak ada ruang pun sebenarnya untuk kita nak sombong dekat mak dan ayah. Tapi bahkan apa yang kita dapat hari ni adalah berkat doa mak dan ayah.